Di tengah hutan Pahang, tersembunyi sebuah tasik yang memegang kisah penuh misteri, tasik Chini dan legenda Naga Seri Gumom. Pada dahulu kala, kawasan ini dikatakan adalah sebuah kerajaan makhluk halus sebelum ia tenggelam membentuk tasik Chini. Dari dalam tasik ini, muncul seekor naga besar bernama Seri Gumom, penjaga tasik dan simbol kuasa alam. Legenda mengatakan Seri Gumom jatuh cinta dengan seekor naga dari Tasik Bera, dan percintaan mereka membawa malapetaka. Pertemuan mereka menggoncang bumi, menyebabkan banjir besar yang menenggelamkan seluruh kerajaan makhluk halus di situ. Kini, Seri Gumom dipercayai terus hidup di dasar tasik, menjaga rahsia dan keseimbangan alam sekitarnya. Penduduk setempat percaya jika air tasik berombak besar tanpa sebab, itu tandanya Seri Gumom sedang bergerak. Bagi masyarakat orang asli Jakun di Tasik Chini, kisah Seri Gumom adalah sebahagian daripada kepercayaan dan identiti mereka. Pada hari ini, Tasik Chini menjadi lokasi pelancongan, tetapi misteri Seri Gumom tetap membayangi keindahan alam semula jadi tasik ini. Seri Gumom melambangkan betapa kuatnya hubungan antara manusia, alam, dan kepercayaan lama yang tidak pernah padam. Setiap riak air, setiap bayangan di tasik, mengingatkan kita bahawa legenda Seri Gumom masih bernafas di Tasik Chini. Seri Gumom bukan sekadar kisah, tetapi satu warisan alam yang terus menghidupkan jiwa Tasik Chini untuk generasi mendatang. Jika anda ingin mengetahui lebih banyak lagi kisah legenda seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di cerita seterusnya.